Beli bang. Kayu banyak long kan nak cari kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kinaat Outdoor YouTube channel. Berada dekat Pekan Tanjung Malim, dekat depan UPSI ni. Kita nak masuk campsite lebih kurang 30 minit lagi. Campsite dia Seladang Campsite. Jalan off-road. Laluan sama dengan laluan kita nak pergi ke titik gantung baru-baru ni. Semoga dia pemudahkan perjalanan. Hari ni tak hujan, so kita cabaran tu kita tak tahu apa berlakunya cabaran lepas ni. Tapi campsite yang kita pergi ni wild. Memang tak ada lampu. Alatkan lampu kita camping kat sana saja. Jom gerak dulu. Assalamualaikum. Untuk mengelakkan durian dicuri. Sebab dusun ni tak ada pagar. Sebelah ni kita lalu tepi kubur. Jangan nak berhati-hati. Kalau titik gantung dah sampai dah depan ni. Alhamdulillah, lepas. Lepas ni kita tengok ID dulu pula. Okey jom. Okey, ke kanan. Ke kiri dulu. Okey, lurus terus kiri. Okey, mantap.
tu terang semalam. Terang lampu tu semalam. Pegang kan? Tahan kan lah. Kat tempat gelap memang sesuai lah. Okey, siap satu pool. Ni ialah untuk main pool Okey, kita buka ikatan tali kat fly kita ni. Nak lempar pergi atas. Ni. 1, 2. Wah, sana pula. Ke sini pula. Kita punya campsite memang betul-betul berdepan dengan jeram. So memang bunyi bising sikit lah bunyi air. Okay, settle. Ke sini pula. Ni anak sungai tu. Sekarang kita letak lampu, tali lampu tengah. Berapa lampu? Bergerak pula. Ambil lampu. Banyak jasa kemah ni. Ini untuk pool yang tengah. Ni pool untuk 4 penjuru. Okey. Dia punya fly outer je. Terus. Okey. Ikat dulu dekat dia punya ni. Pool. Ikat simple biasa je. Yang tu abang buat je. Settle pasang kemah. Okey, kemah dah settle. Rumah area pun dah settle. Yang pasing abang yang besar tu. Yang besar beg tu ada tilam banyak. Lagi satu beg bantal. Abang tak tahu mana abang letak. Air minum kat depan. Saya minta lampu satu dekat bilik ni. Lampu black dog. Lampu black dog. Pandangan kita duduk wild campsite. Kita pakai minyak tanah kali ni. Bagi dia ada bau. Filter kita ni lama dah tak pakai. Last kita pakai masa dekat Keren. Tu bulan terang. Cuba kan. Kayu banyak long kan nak cari kan. Pasti kayu. Okey, alhamdulillah settle pasang kemah dengan Aidil sahabat saya. Dia kat sebelah ni. Siap dengan unggun api. Dekat 2 jam jugalah kita set up kemah kita untuk malam ni di tapak campsite. Alhamdulillah cuaca pun baik malam ni. InsyaAllah kita jumpa
esok pagi. Esok pagi kita akan lakukan apa aktiviti yang ada dekat sini dan saya akan reveal tapak-tapak campsite di Seladang Campsite. Kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari kedua kita dekat Seladang Campsite. Malam tadi tidur bapak sejuk. Saya rasa macam nak demam lah tidur kat sini. Memang pagi ni saya nak buat sarapan dulu. Macam biasa lah, kita buat sarapan dulu. Lepas sarapan nanti saya akan review tapak campsite yang ada dekat Seladang ni. Dan kita buatlah apa aktiviti yang kita boleh buat dekat sini. Nanti saya akan kongsikan dalam video ni. Anda nantikan sebentar lagi. Okey semua. Ni tapak kemah saya waktu siang lah. Tadi kita tak nampak ni ada anak sungai. Tapi kita boleh dengar lah bunyi air anak sungai lalu kat tepi-tepi kemah. Lalu kat sebelah kemah masa tidur. Tapak ni cantik lah untuk Seladang campsite ni, tapak 10 ni cantik. Saya pakai kemah dia creek common area kat depan ni. Ni setup sahabat saya, Aidil. Kereta parking kat belakang ni. Ni set motor camp. Ada beberapa tapak untuk motor camp ni tapak. Allah. Sekarang kita nak panaskan tape. Assalamualaikum Chef. Hai, selamat pagi. Tengah buat apa tu? Hari ni saya buat sate. Bakar sate. Sate defrost. Nampak? Sate frozen. Kirain kita tengah masak sate. Ui, nice lah. Nampak cantik kan? Masak pula, lepas tu depan sungai tu pula. Ngam tak suasana? Ngam. Sejuk tidur kat sini malam. Kopi tarik. Shooting. Yang dia tengah shooting. Nah, Kasih 2,000, 3,000. Okey, kalau macam nanti kali-kali lagi. Tapi lepas ni tak tahu macam mana kita. Sama ada masih berpeluang ke? Kalau tak berpeluang, berhenti kerja. Oi, kerja dengan kirim. Kena mandi jom. Nina nak balik kat Nina lah.
Allah. Kiri kanan tapak besar. Boleh pakai fly ni. Panas. Tidak tamatlah sudah. Makan tadi dah balik pasal dia dah bunyi aku tanya Amak dah bunyi dah kali oh tadi aku ada ni. Comel. Adik dengan makan tu. Okay, hari ni saya nak buat serawa durian. Kebetulan dekat Tanjung Malim ni memang mana-mana campsite pun ada durian. Dan ada durian jual tepi jalan. Kita buat serawa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai durian kampung je ya, saudara. Santan pun campur-campur je ni. Ada kara, ada rasa. Nanti kita angkat je ke sana. Kenangnya kirim. Lupa. Ayah. Saya nak bawa kakak. Tapi. Di sini pun ada lah. Kalau tu makan ada dah saya. Bye-bye. Hujan-hujan ni makan sedap lah. Dia tunggu kirim sampai. Jadi hujan. Kamu dan keluar. Angkat dulu. Bagi akak ni. Ni lepas hujan
Kita makan sup daging. Tapi ada juga kecil lah tu lah. Yelah, orang tu dulu makan nasi je bagi. Alhamdulillah kering. Ya. Sakit apa tadi? Allah sama juga. Itu 2 kali dia kejap. Akak dia dah. Abang kita jemput chef daripada Kelang. Ketiau. Menu tambahan. Kau tengok lah. Tengok pun tahu. Why campsite Sungai Seladang. Inilah view pada waktu malam. Kat sini memang tak ada lampu. Kalau anda boleh lihat, dia, kita boleh harapkan lampu kita lah. Memang dia tak ada lampu kat sini. Cuma dia pakai lampu solar je dekat toilet. Ni pun kejap lagi dah dekat-dekat pukul 11, pukul 12 lampu ni akan berkurangan lah dia punya power. So lepas tu nak nampak cerah pun kawasan cuma dekat campsite kita sendirilah. Tapi malam ni alhamdulillah bulan terang. Petang tadi dah hujan bulan terang. Saya insya-Allah lah malam ni dah tak hujan kot. Tengok ramalan pun tak hujan. Ni Singki. Kat Singki ni pun kejap lagi pukul 12 kan kan. Dia dah gelap lah. Dia dah malap ni. Dah start malap kan. So kalau nak basuh pinggan memang kena ada lampu sendiri atau slide. Slide sendiri. Ni pun toilet. Lampu dia tadi pun masih lagi terang kan, dia dah start malap lah. So kalau nak pergi toilet kena ada standby lampu lah. Lampu sendiri. Kita pun nak berehat lah untuk malam ni. Settle lah untuk malam ni. Makan pun dah settle dengan kawan-kawan tadi. InsyaAllah besok lah kita sambung. Jom kita balik ke tapak campsite kita. Istirahat. Camping motor. Ni Tok Fatin buai dia sikit. Weh, tak boleh buai. Sangkut dengan tali. Ni tali bulu. Otai bukan bawah. Hari ni main api. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari yang terakhir kita dekat Seladang Campsite. Hari ni kita nak buat sarapan nasi goreng. Dan lepas sarapan mungkin kita akan slow-slow kemas kita punya tapak campsite dan kita boleh balik. Jom makan. Macam mana nasi goreng? Abang kena pergi dah. Hujan. Kena tak? Jalan dia abang kan? Pilih lah. Nak beli. Kilo berapa? Sekilo RM5. Kalau pergi kat luar RM8, RM12, RM12. Kampung ni durian ni? Ni durian kampung Perigun. Biasanya isi kuning. Kuning ya? Ini mana bang? Ambil yang tu. Ni, boleh. Satu. Ni bang. Satu nak tengok ni. Abang ni mana? Ini juga hutan ni? Hijau ni? Hutan. Hutan ni bau kuat kencing kan? Kalau tak biasa Tak boleh makan. Oh, you lah. Okay, terima kasih.
Tempat pegang bom. Abang kat Keramat Abang ada kedai kat Keramat Keramat apa? Kayu apa? Oh, abang selalu dengan anak je tak buat rumah. Awak ni lah. Dikit-dikit boleh je kan? Ya. Okey. Ya. Tak baik gitu. Aduh, tahu tadi semua apa tu kopek jadi Durian yang baru jatuh dia memang sini payah sikit nak kupas. Nah. Suami kan kena belanja kan? Untung hati kat dia. Alhamdulillah settle dah camping kita 3 hari 2 malam di Wild Campsite Sungai Seladang. Campsite ni memang terbaik lah untuk yang suka wild. Sesuai tempat duduk kat sini. Macam saya cakap sebelum ni lah, campsite ni dia tak ada plug point. Hanya anda kena bawa power bank atau power station sendiri lah. Lampu dekat toilet hanya lampu solar saja. Itu sajalah. Yang pasti campsite ni saya bagi 5 star. Kita jumpa lagi di episod akan datang Kirin Outdoor YouTube channel. Assalamualaikum, bye bye.